Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf mengganggu. Saya wakil daripada SPL 2 ingin mempersembahkan persembahan pendek kami yang bertajuk Realiti dalam Rumah Tangga. Jadi semoga semoga penonton dapat terhibur. Minta maaf. Okey. Minta maaf. Sedia? Dah sedia dulu. Nanti play ya. Okey. Di sebuah kampung yang kecil dan tenang, hidup dua keluarga dengan dua kisah berbeza. Satu, rumah kecil yang penuh kasih dan doa. Satu lagi, istana megah tapi sunyi tanpa jiwa. Alif, seorang lelaki sederhana yang bergelumang debu malam bernaung cinta. Biar miskin, namun senyuman mereka tak pernah pudar. Bang. Oh bang. Jomlah kita makan dulu. Ni dah senja dah ni. Naik dulu. Baiklah. Adik nak makan. Adik nak makan, sabar Abang penat tadi bang? Nak. Penat? Penat. Abang nak makan? Nak. Okey. Baiklah kita makan dulu. Jom. Walaupun tak banyak, tapi bolehlah untuk kita bertiga. Cukup rezeki ni Fatin. Asalkan kita bersama, tentu kita bahagia. Dan di dalam rumah sekecil itu, lahirlah kasih yang besar. Gelak tawa anak kecil menjadi nyanyian yang menenangkan jiwa. Bapak, adik nak duit. Nak duit? Nanti ada berapa ringgit tu? Jom kita solat bersama. Adik duduk kat tepi dulu. Mak dengan ayah nak solat. Boleh? Okey. Kau duduk mana? Duduk betul-betul okey? Nanti mak cubit kau.
Mel. Tunggu nanti kamu kahwin, okey? Nanti awak akan dapat macam ni. Okey. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah doa betul-betul lah. Semoga kita bahagia ini ke jannah ya Allah. Amin. Babak 2. Keluarga Dato' Alif dan keluarga Dato' Aiman dan Datin Aminah. Di hujung kampung yang sama, berdirilah rumah mega Dato' Aiman dan Datin Aminah. Namun, di sebalik dinding marmar dan langsir sutera, ada sunyi yang membunuh perlahan-lahan. Kita ada segalanya, kita ada segalanya, Aiman. Tapi mengapa hati ini masih rasa kosong? You tak faham ni. I sibuk bekerja tau. I ada bisnes I. You tak faham ke I ni? Penat kerja tau. Kenapa you nak sibuk pasal I? I tak pernah sibuk pasal you tau. Tapi you asyik kerja je. You tak pernah pun spend time dengan I. Habis macam mana? You minta Gucci, minta LV, I kenalah kerja. I banyak dah korban untuk you. Sedikit pun you tak ada kasihan kat I tau. Tapi bang, kita dah berapa tahun berkahwin, zuriat pun tak ada lagi. Itu kan rezeki Allah. Tak macam mana I dah usaha. Dah lah, I nak pergi kerja. Baiklah. Kata sibuk itu menutup ruang bicara. Dan di celah kesibukan, hati Dato' Aiman mula tertarik pada yang lain. Wanita yang hanya memandang harta, bukan jiwa. Apa pasar tu? Pasar. Ini yang tadi. Bukan, tu Hasan. Di pasar. Cari. Apa lah beli tadi? Pasar. 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 Macam Kau cakap lah dulu apa? Babak 3. Pertemuan di pasar. Takdir mempertemukan dua wanita dari dunia berbeza. Yang satu miskin tapi tenang, yang satu kaya tapi terluka. Wah, saya ke Datin. Datin macam tak sihat je. Datin okey? Okey je, apa khabar awak? Oh, khabar saya elok je. Khabar puan okey? Okey, ini anak awak ke? Ini anak saya. Mak, Adi nak mainan. Sabar Mak ada kawan ni, sabar sekejap, okey? Oh, dah berapa tahun anak awak ni? Oh, dia dah masuk 5 tahun dah. 5 tahun. Puan seorang? Saya seorang. Dalam pandangan singkat itu, Datin Aminah merasakan sesuatu yang hilang selama ini. Sentuhan kasih, gelak tawa anak dan ketenangan yang tiada pada wang ringgit. Yes.
Babak 4, awal kehancuran. Hai. Hai. Aiman. Okey Ya. tak kau? Oh, penat kerja lah. Kenapa? Cuba cerita. Aku kat rumah dengan orang rumah aku dah tak ada anak. Orang rumah tak nak bagi kasih sayang. Kesian kau. Kesian kau. Aku bagi kasih sayang nak tak? Kita bincangkan macam mana nanti. Kita Aisyah hari ni kerja macam mana? Okey? okey je Datuk. Okey Datuk nampak segak hari Oh, tahu. bertanjak lagi. Biasalah, nama pun gelaran Datuk kan. Saya nak kikis duit Datuk sikit boleh? Nak kikis? Kalau you bagi, kalau Aisyah bagi sepenuh masa, apa salahnya? Datuk, jom kita pergi makan sama-sama. Alah, wife Datuk bukan tahu pun. Apa salahnya? Kan? Saya pun minat juga lipstick merah-merah ni. Alamak, baru saya tahu Datuk. Hish. Itulah, sukalah. Jomlah Datuk, kita keluar berdua tapi senyap-senyap je tahu. Jangan sampai satu office tahu kita berdua. Baiklah, kita Okey, jom. I'm gepuk kat mana Datuk? gepuk yang signboard dia merah juga. Malulah saya macam ni Datuk. Hari-hari saya nak pakai lipstick merah lah kalau macam ni. Suka saya. Jomlah Datuk. Babak 5, kehancuran. Dan pada suatu malam yang sunyi, sehelai surat menjadi noktah bagi sebuah cinta. Maafkan aku, Aminah Najwa. Aku pergi dengan Siti Aisyah. Apa salahku? Hancur segala yang dibina atas dasar kebanggaan. Rumah besar kini hanya gema kesepian. Kekayaan tidak mampu membeli setitis bahagia pun. Babak 6, hikmah dan ketenangan. Sedang si kaya tenggelam dalam derita, si miskin terus melangkah dengan hati yang reda. Alif dan Fatin hidup dalam kesederhanaan. Namun di dada mereka ada kekayaan yang sebenar, ketenangan kasih dan syukur. Bawa kat situ. Yang ni boleh ulang semula tak? Ya, tapi ni kita orang nak macam, wah, saya dapat pick hati Datuk. Macam Babak 6, hikmah dan ketenangan. Sedang si kaya tenggelam dalam derita, si miskin terus melangkah dengan hati yang reda. Alif dan Fatin hidup dalam kesederhanaan. Namun di dada mereka ada kekayaan yang sebenar, ketenangan, kasih dan syukur. Dia
curang dengan siapa? Dekat mana? Dia curang dengan orang kerja dia sendiri. Cantik ke agak-agak yang dia nak curang? Curang tu. Datuk pula handsome. Entahlah. Datuk sendiri yang nak curang. Saya pun tahu nak buat apa lagi dah. Tak apalah, nak buat macam mana. Dan kan, orang dah tak nak. Kita buat je lah. Tu. Dah boleh habis kot. Okay. Gali. Akhirnya saya dapat juga hati Datuk. Itulah, I memang tak boleh tahan kalau dengan lipstick merah ni. Mana tahu kalau Datuk kahwin dengan saya boleh bagi Zuriat untuk Datuk. Kalah Aminah tu kan. Itulah tu, I kalau boleh dapat Zuriat, kalau boleh buat pasukan bola, I dah buat dah pasukan bola. Lagi lipstick merah ni, geram. Tapi saya nak tahu, bini Datuk cantik ke? Ke saya lagi cantik? Kalau buat masa ni, Aisyah dah cantik lah. I tak boleh lah lipstick merah ni. Kalau boleh balik sekarang, I nak balik sekarang. Jomlah kita balik, kita tamatkan, nak tak? Itulah, I rasa dah masanya untuk Zuriat baru dah ni. Mari. Dan akhirnya Datin Aminah kembali mencari Tuhan, menemui ketenangan yang selama ini hilang. Dia sedar bahagia bukan milik mereka yang berharta, tapi milik mereka yang bersyukur atas apa yang ada. Ya Allah. Ya Allah. Babak. Okey, jom. Sekian, terima kasih daripada SPL 2.